Yo guys, sebuah lagi mid-range phone masuk ke dalam Malaysia daripada Samsung dengan model A56. Banyak perubahan yang kita boleh expect untuk model yang baru dan juga sepatutnya ada features yang aku expect masuk dekat dalam ni juga. Tapi dia tak ada dan diasingkan daripada yang asal kita tahu. Alright, aku tak nak cerita panjang. Why not kita tengok dulu apa yang baru dengan telefon Samsung Galaxy A56. First thing first, kita nak cakap dulu tentang dia punya perubahan design lah. Sebab filosofi yang Samsung sebenarnya pakai dekat sini adalah linear punya design filosofi. So untuk korang nampak perbezaan dekat sini, ada a few yang korang boleh nampak secara jelas. Contohnya macam dekat dia punya kamera dekat sini. So dia no longer separating daripada ultra wide, wide, dia punya telefoto. Sekarang semua disatukan. Tapi kalau korang perhatikan betul-betul, dia punya design ni sebenarnya dia hanyalah letak macam orang kata cover je. Dia macam almost macam jerry rig buat dekat Samsung Galaxy S25 Ultra. Bila dia cungkil dia punya camera lens ni, dia tercabut dan expose style yang sama je macam S24 Ultra. Tapi yang ni nampaknya je lah. Aku macam cubalah macam cukir sikit kan, tengok apa dia bergerak ke tak kan. So far dia tak bergerak. And ya, inilah design yang korang akan dapat. Dan dekat dia punya frame dekat sini sebenarnya dia pakai metal finish. So dia bukan pakai plastik. Korang boleh rasa dia punya rough edges, dia punya rough surface dekat bahagian sisi dan juga membuatkan korang senang nak pegang dan juga less rasa dia slippery macam tu lah. Apa yang baru juga, dia punya screen dah dinaikkan daripada 6.6 inci kepada 6.7 inci. Dia tak pakai style screen macam dia punya flagship that is TPO, tapi yang ni masih lagi menggunakan AMOLED screen dengan Full HD+. And then apa yang aku suka juga adalah yalah, walaupun dia bukanlah LTPO screen, Samsung masih lagi meletakkan always on display features dekat dia orang punya mid-range phone. Maksudnya korang tak adalah rasa ketinggalan sangat. Korang boleh tengok segala benda at a glance, ataupun korang juga boleh enablekan notification bila ada always on display tu. But benda inilah yang akan memakan bateri juga, sebab dia tak se-power efficient, dia tak sebagus macam apa yang dia orang punya abang sebenarnya ada. Navbar pun ada dalam telefon ni tau. So korang boleh tengok dekat always on display, ataupun korang boleh tengok dekat dia orang punya lock screen. Mudah untuk korang control korang punya media player, ataupun korang nak tengok navigation untuk map sebagai contohnya. And korang boleh scrolling sama macam Samsung Galaxy S25 Ultra. Dia punya keterangan 1200 nits of brightness, but aku rasa dia macam okay territory instead of cakap dia bawah daripada 1000. Sebab kebanyakan masa korang akan guna dekat luar pun still boleh nampak dengan terang. Cumanya bila korang compare dengan orang lain, akan start nampak kekurangan. Ada kelebihan juga dekat sini, dia boleh play 10 bits of video, so dia lagi terang, color pun nampak nice, especially untuk sebuah screen daripada Samsung juga. Ada benda juga yang aku kena beritahu, walaupun aku cakap dia punya screen dah ditambah baik dan juga dinaikkan size, korang masih lagi nampak dia punya dagu dekat bawah ni. Yes, akan ada dagu kalau korang betul-betul tengok. But kalau lama-lama mungkin dah tak perasan, sebab dia almost nampak macam sama je dia punya bezel. Bezel dekat bawah ni kalau kan dia tebal sikit je. Glass yang dia orang pakai dekat sini adalah daripada Gorilla Glass, termasuk yang belakang. Yes, belakang ni pun sebenarnya kaca daripada Gorilla Glass. Alright, now kita cakap tentang dia punya processor, sebab benda inilah yang penting juga kalau nak diikutkan, especially untuk mid-range Samsung ni yang kurang perform lah kalau korang tanya aku daripada dulu lagi dah. Sebab yelah, dia orang tak pernah pakai processor yang Snapdragon untuk dia orang punya mid-range. Nak jimat cost, semestinya pakai yang in-house punya processor. Kita nampak, kita tahu dan kita sebenarnya faham. Tapi itulah, kadang-kadang bila dia orang guna in-house punya processor ni, harga dia still tak murah. So kalau korang pengguna Samsung, korang faham benda tu. Bila comparekan dengan market yang luar yang pakai sebuah processor Snapdragon kan, why kau pakai in-house tapi kau masih lagi mahal? Kita tak faham. Tapi itulah, korang kena faham ada a few features yang memang device ni special sangat-sangat berbanding dengan jenama yang lain. Okay, untuk dia orang punya processor Exynos 1580 punya processor, 4 nanometer proses, launch pada tahun lepas dan akan di-assume untuk pakai pada tahun ni, dari Samsung Galaxy A56.
Dia ada 12GB RAM dan juga korang ada pilihan daripada 256GB sampailah 512GB. Untuk dia punya processor, aku dah guna untuk play social media, main game. So dekat sini aku cuba untuk dapat high graphic tapi hanya dapat like average sahaja. Maksudnya dia still lagi dapat high FPS punya frame, and korang sebenarnya akan ada gaming mode untuk enablekan, untuk fokuskan, contohnya macam nak 120fps ataupun nak 60fps. Tu adalah pilihan yang bagus. And yelah, tak semua game sebenarnya korang perlukan 120fps, betul tak? So dekat situlah korang sebenarnya dapat pilihan untuk rendahkan dia punya resolution ataupun dia punya FPS supaya korang dapat bateri yang lagi tahan lama. In terms of dia punya heat, tak adalah rasa macam betul-betul glowing, panas, tak boleh nak sentuh dekat dia punya frame, especially bila dia orang pakai metal dekat sini. But aku hanya main game kereta je, yang mana game tu memang betul-betul grafik demanding punya game. Aku tak main lagi Genshin Impact ke RBB, belum sempat lagi. Prosesor dekat sini dia upgrade juga tau, 37% daripada predecessor. So dia bukanlah satu small punya jump, dia high punya jump juga, almost half in terms of dia punya performance tu. Dia punya bateri 5000 mAh of battery, normal untuk sebuah telefon mid range daripada Samsung. However, apa yang dia orang cakap juga, dia dapat tahan sampai 2 hari of battery life. Tak pasti sama ada tu daripada battery saving mode ataupun tak, but tu boleh kata claim yang agak tinggi. Bagi aku benda tu reachable, tapi tak adalah sampai tahan the whole 2 days. Hanya 1 hari setengah, tu pun dikira 2 hari juga kalau ikutkan. And dia punya charging speed dekat sini daripada 25W kepada 45W. Syabas Samsung, dia dapat bagi a high voltage, a high watt punya charging speed instead of bagi yang lama 25W. Sebab 45W ni kalau dah sama macam kebanyakan telefon mid range dekat luar sana. Ada yang support sampai 33, ada yang boleh support sampai 50. Tapi yang 45W ni a decent punya number. Korang boleh penuhkan 65% tu dalam masa 30 minit, and mungkin ambil masa dalam 1 jam lebih sikit je untuk penuhkan daripada kosong sampailah kepada 100% of battery percentage. And aku dah try tau, dia memang boleh dapat 40 lebih watt untuk charge dia punya smartphone. Alright, sekarang kita nak cakap pasal dia punya OS. Sebab ada benda yang agak keliru dan ada benda yang kita memang dah expect. Sebagai contohnya, sekarang dia dah pakai One UI 7.0, sama macam dia punya latest S25 Ultra. Make sense untuk tahun ni kan. Same thing, OS yang korang akan familiar, tapi ada benda yang korang akan perasan dekat sini. Yes, Samsung dia promote widget tau. Benda ni dah lama kalau kan bila kita tengok telefon Samsung, sebab dulu orang komplain kata widget ni akan makan RAM dan juga buatkan telefon terlembab. Tapi dekat sini dia tunjuk, ni by default yang apa korang tengok ni. So benda tu bagi a fresh new look dekat dia orang punya UI, especially bila dia orang promotekan widget diorang sendiri. Bagus kan? Lepas tu, ni yang membuatkan kita keliru sikit ni. Dia punya AI features. So kau tahu kan, dia punya flagship actually menggunakan nama Galaxy AI. So feature ni akan ada, paling last korang nampak adalah S24e kalau tak silap aku. So tu adalah the last version ataupun paling murah yang korang boleh dapatkan untuk ada Galaxy AI. Tapi dekat mid range akan dapat ke? Dapat, tapi dia bukan dinamakan sebagai Galaxy AI. Korang still dapat contohnya macam detect object, iris gambar, buat voice note, chat translation. Benda tu still lagi ada tau, tapi dia tak namakan sebagai Galaxy AI. Dia adalah sebuah AI features yang diasingkan, diseparatekan, dan juga dia tak se-advance macam sebuah Galaxy AI. Faham tak? Make sense tak? Korang boleh break tak? Maksudnya dekat dalam setting tak ada nama Galaxy AI. Dekat dalam features yang aku cakapkan tadi tak ada nama Galaxy AI. However, dia ada logo Galaxy AI. How Macam mana aku nak explain dekat korang But walaupun aku cakap korang nampak ada logo sama dan juga sepatutnya akan dapat perform better, dia bukanlah se-advance macam apa yang ada dalam Galaxy AI. Sebagai contohnya, kalau korang pergi dekat browser, lepas tu nak summarikan artikel, tak ada.
dia hanya ada audio saja untuk baca artikel tu. So feature summary, features yang boleh list apa yang ada dekat dalam artikel. So dekat sini korang sendiri tahu, kalau nak dapatkan features full Galaxy AI tu, kena pergi kepada dia orang punya flagship sahaja. Dia orang takkan letak dekat dalam telefon mid range dia orang. Korang jangan salah faham features ni masih lagi upgrade tau. Dia bukan downgrade. Aku cakap tu untuk comparison sahaja, untuk bezakan yang flagship dengan telefon mid range. Feature tu tak ada dalam telefon yang lepas. A55 tu tak ada. Kali ni dia orang letak feature-features AI yang sepatutnya ada juga. Satu lagi update yang aku patut cakapkan, Samsung kali ni dia dah committed untuk upgrade dia orang punya OS dalam mid-range phone ni, A56 ni, kepada 6 tahun. Jauh 6 tahun tu. Dia punya flagship 7 tahun, tapi yang ni 6 tahun. Aku boleh kata gila Mat. Macam mana kau nak buat telefon sampai 6 tahun untuk orang yang pakai telefon mid-range je? Tak masuk akal kalau kan security dia 6 tahun juga. So benda tu memang a whole another level yang Samsung dah naikkan dia orang punya kelas dekat sini. Telefon brand lain tak dapat nak buat, dia orang dapat buat. Alright, kamera dia pula, sensor dekat sini ada 3 sebenarnya. That is dia punya ultra wide, wide dan juga dia orang punya macro lens. Macro lens masih lagi wujud. So main sensor dia 50 megapixel and dia punya ultra wide adalah 12 megapixel dan macro dia 5 megapixel. Korang still boleh dapat high resolution yang korang boleh tangkap, and features yang baru dia orang letak juga dekat sini untuk improve adalah dia punya low light punya capability untuk tangkap gambar. So dekat situ korang akan dapat less noise dan juga less grainy bila tangkap gambar yang tak cukup lighting. And then dia punya cara untuk promotekan telefon ni adalah tangkap gambar movement yang laju and tak ada nampak blur, which is aku dah tangkap gambar orang main skating, tak ada satu pun yang blur aku boleh nampak. So that's quite impressive Samsung, cara kau buat auto detection untuk tangkap gambar movement yang laju macam tu, so that tak nampak ada sebarang motion blur. And then normal lah korang boleh record 4K at 30fps, 60 tak sampai. But kamera depan dia is a bit confusing sebab kali ni dia akan gunakan sensor yang baru 12 megapixel. Kalau korang tengok yang A55 dia pakai 32 megapixel, still boleh record 4K. Cumanya beza dekat front camera yang ada dalam A56 adalah capability untuk record at 10 bit punya video. So korang akan dapat lagi terang, better image quality dan juga better video quality untuk korang sebenarnya tangkap. Alright guys, ni kamera depan untuk Samsung Galaxy A56. Dia boleh record 4K 30fps dan dia juga ada mode HDR. So far dia punya detail dan juga dia punya video sekarang ni cantik tak? Cuba korang komen, aku nak tahu juga. Lepas tu features tambahan yang diorang dah bawa masuk dekat dalam model ni adalah Bestik, yang mana korang boleh tukar wajah tu gunakan AI tau, untuk tengok mata korang berkelip ke, mulut korang ternganga ke, tertutup ke, korang sendiri boleh pilih. Termasuklah option untuk letak filter custom yang korang boleh buat dalam flagship diorang, masuk juga dalam A56. Samsung sekarang dah betul-betul asingkan dunia dia dengan dunia jenama yang lain dekat luar sana. Tengoklah OS upgrade yang diorang boleh bagi dekat korang, skrin yang cantik, and then camera upgrade yang orang lain tak mampu nak buat, dia dapat buat. So inilah features AI lagi yang diorang masukkan dekat dalam ni, cuma dia tak namakan sebagai Galaxy AI je. Harga untuk telefon ni RM1,999. Ada software upgrade sampai 6 tahun, pakai IP67, software One UI yang memang orang suka, and then tengoklah dia punya bateri 5000 mAh, kemudian dia punya charging speed sampai 45W yang laju tu. So dekat sini korang rasa berbaloi tak dengan harga RM1,999? Komen, aku nak tahu. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!